Cuba awak tengok. Elok je kan dia main seorang-seorang. Apa yang awak sakit hati sangat? Sanggup suami saya menipu demi awak. Menipu demi saya? Seriuslah Wahidah. Berbulan-bulan suami saya rahsiakan sekolah Afia. Sekarang saya dah tahulah kenapa. Boleh tak awak jangan fikir macam budak-budak? Jangan sebab cemburu buta awak tu, Afia jadi mangsa. Awak nak ke dia tak nak pergi sekolah sebab tak boleh nak belajar dengan saya? Teacher Asmida ataupun Teacher Ruby, awak ingat awak seorang je ke pakar psikologi kanak-kanak dekat Malaysia ni? Yes, memang bukan saya seorang. Tapi yang selesa dengan Afia, saya tau. Kalau dia boleh selesa dengan awak, dengan orang lain pun dia boleh selesa juga. Saya kenal anak saya. Oh, kenal. Ya ke kenal? Kau nak sibuk ke? Kerja pagi, petang, siang, malam. Tahu, saya kerja, saya sibuk pagi petang, siang malam. Banyak suami saya cerita pasal saya dekat awak. Hari ni, saya berhentikan Afia sekolah. Wahidah. Enough. Saya tak perlukan pandangan awak. Eloklah tu. Buat keputusan tak fikir pasal anak. Jangan tidur, okey? Good night. I love you. Nak ikutkan degil awak tu. Memang tak belajar lah Afia tu. Ida degil. Abang yang buat salah, abang yang mungkir janji, abang cakap Ida yang degil. Abang mungkin janji sebab terpaksa. Dia tahu tak Afia tu buat perangai sebab tak belajar dengan Teacher As. Afia yang tak boleh belajar ke abang yang tak ada peluang nak jumpa perempuan tu? Mulut jaga sikit. Jangan nak fitnah isteri orang. Marah Ida cakap pasal dia. Sekarang ni mengaku depan muka Ida ni sejauh mana hubungan abang dengan dia. Hubungan apa? Mana ada hubungan? Jangan nak menipu lah abang. Kalau pasal anak pun abang boleh menipu, ini kan pula soal hubungan abang dengan Asmida. Abang bawa balik. Abang penat. Abang tak ada masa nak gaduh ni. Abang ni psycho lah bang. Abang kalau betul, abang boleh je bagi tahu Ida yang anak kita still sekolah dekat sana. Sekarang Ida nak tahu apa sebenarnya hubungan abang dengan Asmida. Abang tak ada hubungan dengan dia lah. Jangan buat cerita boleh tak? Tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Habis ni apa? Kau ni memang orang ajar Kau jumpa isteri aku, kau fitnah aku. Apa hal? Kau nak pukul aku? Pukul lah. Pukul. Pukul sampai mati pun aku tak kisahlah. Asal benda ni boleh tutup baik kau. Kalau kau nak tahu, aku ada banyak lagi video kecurangan kau. Yang aku hantar kat Wahidah tu cuma satu je. Kau nak apa Kan senang. Boleh pun kau cakap baik-baik. Cepatlah, kau nak apa? Aku nak projek ID Hope yang kau baru dapat tu. Kalau tak, aku akan sebarkan video kau dengan perempuan tu ke seluruh media sosial. Kau faham tak? Sebarlah, aku tak kisahlah. Aku tak famous pun. Zaman sekarang ni, orang biasa-biasa macam kau pun boleh famous disebabkan kuasa viral. Lagi-lagi, kes yang tengah panas. Kes curang. Skandal suami belakang isteri. Automatik, kau akan dikecam, kau tahu tak? Kau ingat kecaman tu tak ada efek kat bisnes kau. Kau pun freelance macam aku je lah. Apa? Awak nak jarakkan hubungan kita? Apa maksud awak? Kita tak boleh jumpa selalu. Saya tak nak Zahar spy kita nanti. Dia siapa yang awak takut sangat ni? Lagipun Wahidah dah tahu kan pasal kita. Lantaklah. Wahidah nak saya betulkan hubungan dengan awak. Kalau tak, dia bagi tahu Fahim. Berani dia ugut awak macam tu? Lagi satu, kalau Izzah tahu siapa Fahim, dia akan sebarkan pasal kita semua. Dia akan aibkan Fahim. Dan saya tak boleh Fahim lalui apa yang saya lalui. Awak ni kan, time macam ni pun awak nak fikir pasal Fahim lagi. Sebab Fahim tu baik. Itu memang fakta. Sekarang ni saya tengah siasat Izzah. Sebab saya tahu dia yang sabotaj saya dulu. Jadi bahawa sekarang ni saya tak boleh buat silap. Awak faham kan? Please lah Az. Kali ni je.
Lepas saya settlekan masalah saya, baru kita fikir pasal masalah kita. Terpaksa ku